Vision. Okey, assalamualaikum guys. Alamak. Okey, kita beli apa ni? Kita beli nasi depe tanggo guys. Kita untuk nak delivery ke KL guys, Kelantan KL guys. Ada orang ngide nasi depe tanggo guys. Alamak, sekarang kita berada di Gua Musang. Alright guys, kita jumpa di sana. Okey, assalamualaikum guys. Alamak, hari kita sampai di selepas Gua Musang, highway Gua Musang Kuala Lipis. Okey, hantaran nasi depe tanggo. Udah, nasi depe tanggo dari kita beli di Pasir Tumbuh. Kita nak hantar ke HUM. Ada budak sakit ngidai, tak tahulah molek ke tak kan, takut basi ke apa. Kita cuba je lah yang terbaik guys. Semoga nasi ni sapa dengan tidak basi. Okey guys, assalamualaikum, kita jumpa di depan. Sekarang tengah naik highway. Highway mana ni? Highway ke Karak. Okey guys, kita jumpa kat sana guys. Oh, masih okey nampaknya. Nasi depe tanggo guys. Okey guys, nanti kita cuba makan dah. Kita pergi melawat orang sakit guys. Kita akan bawa bekal nasi depe tanggo. Aduh, kita sekarang sepadan daerah Bentong guys. Kita tolak ke dari Kelantan pukul 9 macam tu, dari Kota Baru guys. Sekarang dah pukul 1:30 guys. Maksudnya dalam 5-4 jam lah. 9, 10, 11, 12, 1, 4 jam setengah dah berada di sini guys. Slow-slow je kita bawa. Okey guys, minyak mahal kan guys. Halaman. Guys, kita dah sampai Kuala Lumpur lah guys. Ni Gombak guys. Okey, Gombak kita sampai dalam pukul 2.12. Dalam slow-slow je bawa. Dalam 2-3 jam sampai. 2-3 jam kita dah sampai guys. Okey guys, jalan ni kita tak berapa nak clear sangat. Kita tak pandai lah. So kita akan buka Waze. Okey, pergi ke HUM guys, melawat orang sakit guys. Halamak. Okay dah. Sekejap. Okey guys, kita dah sampai HUM. Nasi depe tanggo. Halamak. Okey, delivery. Sekarang pukul 2.38 guys. Lagi beberapa minit basi ni, nasi ni basi guys. Kita kena delivery dengan cepat guys. Halamak tu. Nanti ya. Dah.
Mula-mula tak payah, tak payah mula. Teh mula. Mana mula lah. Tak payah. Nak geruk tu. Ubat tu memang serasi dengan tu. Baik tu pergi ke kemasan. Okay guys, kita dah sampai ward perubatan 12U. Okay, kita dah sampai. Kita dah bawa nasi tepek tangguh tepek. Alamak. Masuknya situ. Jom. Ni arah sama. Wah. Tu apa? Okay, Manila. 1, 2, 3. Okay, last buat huri. 1, 2, 3. Okay. Tengok. Ambil gambar. Sama tengok cikgu awak. Okay guys, sini boleh bayar kad guys. Oh, alamak. Ni apa? Oh, Lucina. Sini ai. Ni iguana guys. Alamak. Nampak tak Mikael? Ai nampak? Ni ai tengok gambar ni. Ha. Lepas tu cari, ada tak? Ada tak? Ni. Ada tak? Ada. Landak. Ni landak. Besar landak ni. Alamak. Rakun. Kuda pendek. Alamak. Ramai sangat orang ni guys. Alamak. Nyanyilah. Kru. Ala. Ar. Cik malu kan. Kau malu cik. Ui. Ui, banyaknya. Alamak. Ui. Alamak. Oh. Alamak, burung hantu guys. Alamak.
Air tengah makan ni. Ayam. Banyak pokok teratai sini guys. Bapak besar-besarnya guys. Oh, okey, assalamualaikum guys. Oh, ni dekat temple yang dia cakap pokok kedai murah-murah lah dekat ujung-ujung sini guys. Lama. Okey guys, jom kita tengok-tengok. Negatednya. Cantik-cantik pokok sini. Ni sunflower. Pokok matahari yang tinggi punya guys. Tinggi ni guys. Ni roselle. Ni pokok makisa. Naim pun ada. Pokok naim guys. Naim. Tanduk rusa. Ni plum. Cantik yang pokok ni. Gantung-gantung ni. Negated ni. Nerrigated ni pokok yang berkala-kala lah. Dia ada putih berbelang-belang. Cantik Vespa dia ni. Ni apa ni? Monkey. Cantik. Okay guys, ni ini dia jual harga semua ada kat belakang lah, ni. Tu 180. Tapi tanya tadi dia bagi 80 saja guys. Tanduk rusa ni guys. Rasanya dia bagi sekali dengan belakang tu lah. Ni bunga matahari ni berapa? 18. Ni kan bunga matahari besar. 18. Tapi nak bubuh dalam kereta macam mana? Besar sangat tu. Ni makisa. Banyak gila guys. Satu kedai tu memang pokok kat sini lebih banyak daripada dekat farm kedai-kedai dekat Cameron. Rasanya beli kat sini lagi okey lah. Sebab kalau nak pergi Cameron tu sambil-sambil bercuti boleh lah kalau nak pergi kan. Lama banyak gila guys. Pergi depan pula sikit. Okey korang kalau nak pergi kat sini yang kedai paling murah dekat Sungai Buloh ni, korang search je SC Garden ni guys. SC Garden Nursery. Apa? Ya. Tengah ambil video. Say hi. Wah. Okey, korang search je SC Garden Nursery ni. Nanti korang akan parking lah area tepi-tepi jalan.
Dia memang parking tepi-tepi jalan je guys. Sebab memang tak ada parking lah. Memang kedai dia kat sini rapat-rapat guys. Rapat dengan jalan guys. Jadi sini yang viral dekat TikTok lah. Bukan kedai ni lah, kedai sebelah sana. Kedai sebelah belakang tu, sebelah kanan, bukan sederet kedai ni lah. Bukan sederet kedai ni, sebelah sana, sebelah kanan sana. Ada 2-3 kedai situ memang agak murah lah. Orkid dia murah. Lepas tu dia punya palm, pokok-pokok yang legend kan, pokok-pokok hutan. Agak murah jugalah dekat area-area sini. Murah dari Cameron guys. Hari tu saya beli orkid yang besar tu kan, RM50. Dekat sini 300 guys. Agak murah guys. So saya beli pula kat sini guys. 3, bukan dekat kedai ni lah, kedai belakang sana. 300 guys. Korang boleh deal lah dengan dia. Pergi kat dia, kata kalau beli satu berapa, kalau package je ni, kalau beli banyak sikit kan, nanti dia bagi tahu lah. So tadi saya beli orkid 3, yang orkid yang mahal lah. Ni dia orkid yang mahal guys. Lepas tu yang ada bau punya orkid yang wangi 2, yang tu yang bulat, jenis bulat kan. Lepas tu saya beli pudina daun besar guys. Pudina daun besar ni nanti saya ceritalah. Dia bagi free terus guys. Saya beli 2 pokok tu RM50. Keladi. Aduh, tak nampak lah. Ni pokok orkid yang saya beli. Tekan situ. Ni dia. Keladi tu dengan pokok gantung. Lepas tu dengan pudina yang daun besar RM50 guys. Keladi tu RM25, yang pokok gantung pun RM25. Dia bagi RM50. Maksudnya pudina tu dia bagi free guys. Sebab pudina tu RM10. Dia bagi free terus. Dia memang kat sini package beli 3, 50, 3, 100, macam tu guys. Agak murah lah, kena pandai nego lah. Sini semua anti-anti lah. Pokok okey tadi. Ni paling ujung lah ni. Sebab orang review kata sini murah. Kat ujung ni. Okey kan ni? Okey kan ni? Tidak, dia tunjuk ke mamak dia. Ni banyak ni pokok okey. Pergi kat ujung ni. Sini tak pergi. Banyak jauh ni dek. Jauh pun. Jauh. Kena naik kereta. Ni mana kau mana? Kau beli merah. Ada dia mahal. Okey guys, kedai-kedai yang dekat dengan tokong tu, dekat belakang tu, memang ada 1, 2, 3, 4, 5 kedai macam tu lah. Semua sporting guys. Memang senang lah nak nego apa semua kan. Tapi kedai-kedai yang depan, ni pintu masuk dia. Pintu masuk dia macam ada pintu gerbang macam tu guys. Pintu masuk yang dekat nak pergi ke tokong tu lah. Kedai bunga yang murah. Macam tu guys. Ni pintu masuk dia. Ni yang area depan dengan yang tengah-tengah tu tak payah pergi pun tak apalah guys. Dia tak peramah sangat lah. Dia tak peramah sangat. So yang depan-depan ni dia tak berapa nak peramah sangat lah kan. Kalau tadi saya pergi, dia buat muka pula kan. Saya parking dekat depan kedai dia. So dia macam
Dia buat muka, dia kata apa ni, macam tak boleh nak parking depan kedai dia. Macam tu guys. Jadi saya pun itu saya parking sebelah sini ni guys. Sepatutnya saya parking sebelah sana lah kan. Sebab dah nak balik kan. Jadi saya kena parking sebelah sini. So saya tak pergilah kedai dia. Macam tu guys. Macam tu guys. Lama. Okey. Guys, ini semua toke Cina lah, tak ada toke Melayu guys. Semua Cina. Okey, saya tanya dia ambil kat mana. Dia memang ambil dekat Cameron. Untuk pokok-pokok orchid, bunga apa semua tu, macam rose, lily kan. Semua tu Cameron. Mungkin dia ambil kat area Tapah kot. Sebelah sana. Okey, lepas tu kalau pokok-pokok landscape macam ni, kebanyakan dia ambil dekat Johor lah. Johor, Muar, Negeri Sembilan, sebelah-sebelah sana lah. Sebelah selatan. Selatan ke sebelah sana? Ke sebelah barat? Sebelah sana lah. Macam tu, selatan. Okey, untuk landscape memang dia ambil dekat Johor, Melaka, Negeri Sembilan. Dia ada farm kat sana lah. So untuk bunga-bunga yang negated, yang ada 2 color, 3 color, 4 color tu semuanya Thailand guys. Alamak guys, memang dia ambil kat Thailand lah. Tapi kenapa dekat Kelantan kan, yang pokok-pokok Thailand ni mahal guys. Yang tu pelik lah bagi saya guys. Sepatutnya murah lah pokok Thailand kan kat Kelantan, tapi mahal guys. Tapi kalau barang Thailand, buah-buahan murah guys. Kalau dia ambil dia import dari Thailand kan murah, yang dia jual dekat Kelantan tu. Tapi pokok mahal guys. Sini lagi murah lah. Pokok dekat area sini lagi murah lah. Dia punya yang dari Thailand apa semua. Itu yang pelik tu bagi saya. Okey guys, nanti kita tunjuk-tunjuk lah dari dalam kereta lah. Saya akan ambil video sikit guys, kawasan-kawasan kat sini. Okey guys, sebab kita ada bawa anak kecil, bukan anak saya, anak anak buah lah, anak adik kandung saya. Adik kandung saya dia sakit.